Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengambil masa yang sedikit sahaja 2 kali sebulan, iaitu pada malam Khamis atau Rabu malam Khamis, maka kita menambah pengajian kita secara online berkenaan dengan Al-Quran atau semat Al-Quran. Saya taklah nak kata tadabbur ataupun nak kata tafsir, sebab semuanya kita merujuk kepada kalam para ulama dan penjelasan oleh para ulama, ya. Jadi pertama sekali seperti mana kita kata, kita memulakan segalanya dengan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga meminta taufik daripadanya agar kita dapat istiqamah dalam mendekati Al-Quran dengan cara yang sistematik, dengan cara ilmiah, yang mana tidaklah sampai kita kata terlalu teknikal. Okay, alhamdulillah dulu saya pernah belajar dengan satu orang syekh di Jordan. Saya masa tu tak ada duit sangat, jadi saya pergilah masjid-masjid yang berdekatan. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Jadi saya pergilah masjid-masjid berdekatan tu, tapi taklah dekat sangat. Saya pergi yang jauh-jauh, yang jarang orang pelajar Melayu pergi kan. Jadi saya pun pergilah belajar dengan satu orang syekh. Kuliah lah, ramai orang dengan namanya Dr. Ahmad Ad-Darir, dia orang buta lah. Tapi daripada situlah saya melazimi pengajian kelas kuliah tafsir, walaupun tak habis satu tafsir. Tapi walhamdulillah kita kata sempat melihat bagaimana manhaj beliau dan manhaj para ulama kita mendekatkan diri dengan Al-Quran dalam kefahamannya, ya. Jadi memang kalau saya tengok pengalaman saya dengan Dr. Ahmad Ad-Darir tu, dia pertama sekali memang beliau akan menerangkan atau mentafsirkan Al-Quran tu dari luar dulu. Dia i'rabnya, lepas tu dia terangkan tentang tartib atau susunan ayatnya, lepas tu dia terangkan kenapa kalimah ni dipilih, kenapa kalimah tu dipilih, kenapa tidak kalimah ini. Jadi kita panggil muqaddimah yang beliau masuk tu banyak sangat berkaitan dengan lughah, bahasa Arab. Kita tak mampulah sampai ke tahap itu. Kita tak mampulah sampai. Waalaikumsalam, terima kasih ya. Terima kasih kan hadir ya. Kita tak sampailah ke tahap itu tuan-tuan, nak huraikan dari segi bahasa, walaupun mungkin ada sikit-sikit kita akan terangkan, kita akan terangkan. Kemudian barulah beliau masuk dalam asbabun nuzul. Lepas tu barulah beliau cerita tentang asbabun nuzul dan sebagainya. Kemudian barulah pergi kepada faedah-faedah atau istifadah ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat tersebut. Cuma nanti kita akan masuk dan kita akan ulas tentang juga bagaimana kita nak beramal lah, kita beramal dengan ayat-ayat yang kita akan sentuh. Tapi kita macam kita kata lah, kita tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek lah. Itu pendekatan yang kita suka ambil lah. Kita ambil pendekatan yang sederhana seperti mana yang diriwayatkan oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi kan, ataupun Ad-Dihlawi, bahawa pendekatannya ada 3 jenis syarah kitab ni. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sederhana, dan kita ambil yang jalan yang sederhana lah. Dan kita memang, pengajian kita memang ada rujukan, okay? Ataupun kuliah saya memang ada rujukan ataupun kitab, sama ada saya petik daripada kitab-kitab ataupun memang ada kitab yang kita gunakan. Dan di peringkat awal ni kita akan banyak guna kitab Syekh Abdullah Sirajuddin, satu orang ulama yang sangat alim. Disebut beliau menghafal 100,000 hadis, walaupun beliau ulama-ulama yang agak contemporary. Beliau adalah muhaddis, beliau adalah mufassir, okay? Dan saya beli kitab-kitab tafsir beliau, okay, alhamdulillah. Sangat menarik. Ini pun kitab tafsir beliau ni, kitab penerangan tentang Al-Quran. Jadi Tilawatul Quranil Majid. Jadi insya-Allah kita akan kongsi berdasarkan apa yang ulama ajar pada kita lah, kongsi pada kita ya. Jadi itu yang penting tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.